seorang bapa menanggung dosa anaknya. Katakan anaknya tidak solat, maka bapa itu akan mendapat dosa. Anak itu melakukan perbuatan maksiat judi contohnya, maka dosa itu ditanggung oleh bapa. Kalau isteri melakukan maksiat, maka dosa isteri itu ditanggung oleh suami. Apakah ini adalah benar? Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam DSM dari Studio Mufti yang bersiaran dari tingkat 48 Komta Pulau Pinang. Jadi, apakah tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini? Ia berkisar kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu ramai kadang-kadang melakukan kesilapan dalam konteks yang menyatakan bahawa seolah-olahnya seorang bapa menanggung dosa anaknya. Katakan anaknya tidak solat, maka bapa itu akan mendapat dosa. Anak itu melakukan perbuatan maksiat judi contohnya, maka dosa itu ditanggung oleh bapa. Kalau isteri melakukan maksiat, maka dosa isteri itu ditanggung oleh suami. Apakah ini adalah benar? Jadi saudara yang dirahmati Allah, ini salah faham yang berlaku yang perlu diperbetulkan. Kerana sesungguhnya seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ia berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, iaitu seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat dari Imam At-Tabari menjelaskan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa setiap manusia akan dihisap berdasarkan amalan yang dilakukannya sendiri dan tidak dihukum atas kesalahan orang lain, termasuk anaknya sendiri, termasuk isterinya sendiri. Maka perkara ini perlu dipahami dengan jelas bahawa seseorang yang melakukan dosa, maka dia menanggung dosa tersebut. Orang lain lakukan dosa, maka orang itu yang menanggung dosa. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi, bagaimana ini dikaitkan bahawa bapa berdosa kalau anak dia buat dosa, isteri berdosa kalau suaminya buat dosa? Perkara ini perlu dipahami dengan jelas bahawa sebenarnya seorang suami dia ada tanggungjawab. Seorang bapa dia ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu bertanggungjawab siapa yang berada di bawah pimpinan kamu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Maknanya di situ ia merujuk kepada tanggungjawab, amanah yang diberikan. Sebagai contoh, seorang bapa, dia bertanggungjawab terhadap anaknya. Dia kena mengajar agama kepada anak dia. Dia kena melatih untuk anak dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, sekiranya dia tidak mengajar, dia tak peduli langsung, maka dia telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Maka dia berdosa atas perbuatan tersebut. Ya, si bapa berdosa kerana anaknya terbiar, anaknya melakukan dosa. Bapa berdosa sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Begitu juga sebagai seorang suami. Apabila dia tidak mencegah perbuatan isteri yang tidak menutup aurat contohnya, dia redha kepada isterinya yang melakukan maksiat, maka dia berdosa kerana dia bertanggungjawab terhadap isteri dia. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya yang dia laksanakan untuk mendidik isteri dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala itu dia berdosa. Tetapi sekiranya masing-masing melaksanakan tanggungjawab, si bapa laksanakan tanggungjawab, tapi anak tetap melakukan kemungkaran, maka bapa tidak menanggung dosa anak. Anak itulah menanggung dosanya. Suami dia sudah bertanggungjawab melaksanakan tugas dia, menasihati isteri dia, tetapi isteri melakukan kemungkaran, maka isteri itu yang dapat dosa, suami terselamat daripada dosa kerana dia sudah melaksanakan tanggungjawab dia. Seumpama Nabi Nuh AS, kita dapati Nabi Nuh, anak Nabi Nuh tidak beriman, isteri Nabi Nuh tidak beriman, ataupun mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Hatta ketika mana berlaku banjir besar pada ketika itu,
ketika mana Nabi Nuh membawa orang yang beriman bersama-sama di atas kapal, dia masih lagi mengajak anaknya, irkam ma'ana, mari naik kapal bersama kami. Tetapi anaknya tetap degil, dia tidak mau ikut apa juga saranan Nabi Nuh AS. Dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia kata dia akan berenang satu tempat, satu bukit buka yang boleh menyelamatkan, tempat yang tinggi boleh menyelamatkan daripada air. Akhirnya dia tenggelam dalam arus banjir besar zaman Nabi Nuh AS itu. Jadi anak Nabi Nuh tidak beriman, tidak ikut Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh menanggung dosa anaknya? Tidak. Sebab Nabi Nuh sudah melaksanakan tanggungjawab untuk mengajar anak dia, tapi anak dia tak nak ikut. Maka Nabi Nuh tidak ada kaitan dengan dosa ini buat oleh anaknya. Begitu juga isteri Nabi Lut alaihissalam, yang mana isteri Nabi Lut bukan tak ajar, tetapi isteri Nabi Lut berkomplot dengan golongan LGBT di kampung Sadum, yang akhirnya Allah Ta'ala musnahkan, hancurkan kampung Sadum itu, golongan LGBT bersama-sama dengan isteri Nabi Lut alaihissalam. Maka apakah Nabi Lut menanggung dosa isterinya? Tidak. Kerana dia sudah melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam, untuk mendidik mereka. Tetapi apabila mereka tidak mengikutnya, maka mereka menanggung dosa itu sendiri. Jadi di sini jelaslah kepada kita bahawa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Masing-masing buat dosa, dia tanggung. Dia sepatutnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia tanggungjawab, ya, si bapa bertanggungjawab untuk mendidik anak dia, si suami bertanggungjawab untuk mendidik isteri dia. Jadi perkara ini perlu dipahami dengan betul. Apapun tuan-tuan, sekadar itu sedikit perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ianya mendapat manfaat sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Saya sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.